Suara dia pernah buat seluruh Malaysia berhenti seketika, lembut, tinggi dan penuh jiwa. Dia bukan sekadar penyanyi, dia satu fenomena. Inilah kisah Mamat Exist. Mamat atau nama sebenarnya Muhammad Ali Kamaruddin dilahirkan pada tahun 1976 di Johor Bahru, Johor. Sejak kecil, Mamat sudah menunjukkan minat mendalam terhadap muzik dan nyanyian. Dia sering menyanyi di majlis kenduri, acara sekolah dan pertandingan kecil-kecilan sekitar kampung. Suara Mamat luar biasa, tinggi, merdu dan penuh perasaan walaupun tanpa sebarang latihan formal. Ramai orang kampung kagum dan sejak itu dia mula gelar budak suara emas. Masuk ke era akhir 1980-an, Mamat berkenalan dengan beberapa anak muda yang juga minat muzik. Along, Shah, Ajai dan Musa. Daripada sekadar suka-suka, mereka menubuhkan sebuah band kecil yang dinamakan Eksistensi, yang kemudian disingkatkan menjadi Exist. Mereka menyertai pertandingan Battle of the Bands dan dari situ segalanya berubah. Persembahan mereka menarik perhatian syarikat rakaman dan pada tahun 1991 lahirlah album pertama mereka yang bertajuk Exist. Lagu Untukmu Ibu menjadi fenomena. Sebuah lagu yang cukup menyentuh hati. Suara Mamat yang lembut dan penuh jiwa membuat ramai pendengar sebab. Anak muda, ibu bapa, semuanya tersentuh dengan lirik dan vokalnya. Mamat baru 15 tahun tapi suara dia seperti penyanyi matang yang menyanyi dari lubuk hati. Selepas itu, Exist terus mencipta nama dengan lagu-lagu besar seperti Masih Terserlah Ayumu, Janji Padamu, Dirantai, Digelangi Rindu. Ketika itu, nama Mamat Exist jadi sebutan seluruh Malaysia. Suara dia jadi simbol zaman keemasan balada rock 90-an. Namun di sebalik sinar kejayaan ada sisi gelap yang tak ramai tahu. Tekanan hidup sebagai artis muda, persekitaran industri yang mencabar dan konflik dalaman kumpulan menyebabkan Mamat keluar dari Exist pada tahun 1994. Bagi peminat itu satu kehilangan besar. Ramai menangis, ramai marah. Sebab bagi mereka Exist ialah Mamat dan Mamat ialah Exist. Lepas keluar dari kumpulan, Mamat cuba bina kerjaya solo. Dia keluarkan beberapa lagu yang masih mengekalkan jiwa balada dan suara emosinya. Namun, perjalanan solo tidak mudah. Popularitinya merosot dan dia mula jarang muncul di media. Ada masa dia hilang daripada radar. Dikatakan Mamat berdepan masalah peribadi termasuk kesihatan dan kewangan. Namun peminat lama tetap setia. Setiap kali ada konsert nostalgia, mereka akan bersorak bila nama Mamat disebut tahun demi tahun berlalu. Sekitar 2010-an, Mamat mula kembali di kaca TV menyertai konsert reunion bersama ahli-ahli Exist asal. Suara dia masih sama, serak basah, penuh rasa dan menyentuh jiwa. Dia juga muncul dalam program realiti terkenal Gegar Vaganza musim ketiga di mana ramai peminat muda yang mungkin tak kenal Exist mula jatuh cinta dengan vokalnya. Mamat juga menyertai program di Akademi Asia DAA mewakili Malaysia menunjukkan bahawa bakatnya masih mampu bersaing di pentas antarabangsa. Walaupun perjalanan hidupnya penuh turun naik, Mamat kekal sebagai ikon muzik Malaysia. Dia bukan sekadar penyanyi, dia adalah legenda suara jiwa 90-an. Suara yang membawa kenangan zaman kaset, zaman cinta pertama dan zaman lagu betul-betul datang dari hati. Mamat mungkin bukan lagi di puncak populariti tapi setiap kali Untukmu Ibu dimainkan, suara itu masih mampu buat kita diam seketika dan mengingatkan bahawa suara jiwa takkan pernah mati. Kalau anda juga membesar dengan lagu-lagu Exist, tulis di ruangan komen lagu Mamat mana yang paling anda suka. Jangan lupa tekan like, komen dan subscribe untuk lebih banyak kisah legenda muzik Malaysia. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like and subscribe.